Assalamualaikum bang. Salam. Abang tinggal kat kondo ni? Saya tinggal sini. Apa yang best kat kondo ni? Apa yang best? View dia best. View dia? Wow. Bawa kita tu boleh? Tua Sekejap je. Boleh. Jom guys. Jemput masuk ni rumah saya. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh cantiknya, baik-baik cozy. Terima kasih. Masuk-masuk, kita akan first nampak shoe cabinet. Besar juga kabinet ni. Ya, besar. Okey, kita ada berapa part lah untuk shoes, dengan 2 part ni adalah untuk cleaning tool saya. Okey dia, ni kitchen saya. Okey, ni kawasan dry kitchen saya. Dalam tu wet kitchen. Tapi ni tempat paling favourite saya. Oh cantik lah. Okey, ni bar table saya. Saya buat best cement finishing. Macam kafe pun ada. Ya, saya suka vibe-vibe cafe, Soho vibe macam tu. Asyik. Tapi guys tengok lampu dia pun unik. Okey, lampu ni memang susah nak dapat. Saya beli ni untuk bagi kesesuaian dengan bar table saya yang ada coffee machine. Suka kopi juga? Saya wajib kena ada kopi. Tapi ada benda yang paling wajib dia. Apa tu? Bagi saya tunjuk. Benda pula tu. Ni ada dalam drawer ni. Gula perai macam lain je. Okey, ni gula perai super. Ni kan packaging baru. Estetik kan? Oh lah. Gula perai baru ni kita pakai dalam apa-apa minuman, guna sedikit dah cukup rasa. Serius? Ya. Kena try ni. Dia saiz packaging baru ni compact. Muat dekat sini dan sesuai dalam untuk apa konsep modern kitchen macam ni. Yalah. Okey dia lupa. Ada satu lagi. Gula yang premium ni tak sampai RM2 pun. Harga tak sampai RM2? Ya. Murah dah lah cute. Ya. Oh, nak kena beli ni. Kena beli. Nak tunjuk living hall saya. Nampak luas lah rumah ni. Okey, sebab saya beli rumah ni sebab saya suka dengan dia punya layout. Berapa square feet? 1047 square feet. Konsep rumah ni saya buat mengikut apa ni modern Soho industrial. Dia tengok kita tak ada plaster ceiling, semua kita expose wiring dalam piping lah macam ni. Lebih pada colour wood dengan colour cement. Jadi korang tengok apa yang mahal tentang rumah ni, view dia. Wow, nampak KLCC dari sini. Kelebihan rumah ni kita nampak dia punya skyline lah. Biasa kalau harga nampak KLCC ni mahal. Tak mahal dia. Berapa beli? Ni dalam RM480,000. Okey lah. Okey dia, ni balcony saya. Ni tempat saya healing lah, minum kopi petang-petang. Malam-malam pun juga sebab tengok view malam-malam lagi cantik dia. Yelah. Okey, ni dining table saya. Dia buat untuk dalam 4 ke 6 orang lah dalam satu masa. Saya keluarga kecil je. Tapi kalau ada yang kawan-kawan datang, okeylah muat lah juga ni. Ni untuk dry kitchen, saya sama pakai best cement finishing untuk countertop dengan dipadankan dengan ni subway tiles. Memang saya suka konsep-konsep New York tu, saya ambil subway tile ni. Dia punya sink pun rare ni kali hijau ke kali kuning? Ni hijau dia. Hijau-hijau tebu. Beli kat mana ni? Saya beli kat China je. Patutlah dekat Malaysia tak ada ni. Kali macam ni. Tak pernah jumpa lagi. Ni wet kitchen saya. Okey, wet kitchen